Kalau ada tunggakan 1 sen pun dia takkan terima. Pernah berlaku lah. Oh, 1 sen pun. Kalau 1 sen tu tunggakan dan saya dah datang nak bayar masa tu. Kalau ikutkan memang tak boleh lah. So, dia kena bayar balik. Tong sampah percuma kepada penduduk di Subang Jaya. Okey, bukan untuk Subang Jaya sahaja tetapi untuk semua penduduk di kawasan Majlis Bandaraya Subang Jaya. 34,000 tong sampah percuma kepada keseluruhan penduduk di kawasan Subang Jaya. Jadi tahun ni kita buat tambahan lagi kepada 30,000 yang membayar cukai lah pada MPSC. Untuk penggal pertama dan penggal kedua lah. So dia tak ada tunggakan, yang itu memang layak lah untuk terima tong sampah percuma yang bersaiz 120 liter yang berada di sebelah saya ni. Okey.